Okay, saya nak share 3 cara you nak psycho. Nak psycho lah, nak influence pelanggan untuk dia membeli dengan you. Jadi kalau anda first time tengok video ni, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe. Saya Min Kamarudin, alhamdulillah dah 12 tahun saya fokus dalam masalah closing ni, hari-hari closing, dan ini adalah makanan saya. So jadi kalau anda nak tahu lebih lanjut, boleh follow saya, mungkin boleh dapatkan program-program yang saya sediakan lah. Tapi dalam video ni insyaAllah you dah banyak boleh belajar. Okay, saya nak cerita tiga benda yang you boleh buat untuk orang kata psycho apa bahasa Melayu untuk mempengaruhi lah, meningkatkan nafsu pelanggan untuk membeli dengan anda. Okay, yang pertama ialah masa mula-mula di kontak anda tu, masa mula-mula di kontak you tu, cuba untuk break the ice, biar dia nampak, dia rasa kita mesra dengan dia. Salah satu benda ialah kurangkan penggunaan you, awak, saya. Okay, gunakan perkataan yang lebih mesra. Macam kalau kita kenal, biasa kita akan panggil apa? Kalau orang tu lebih tua kan, kita panggil. Kalau orang perempuan dia panggil akak. Kalau lelaki dia panggil bro lah. Bro. Kalau lebih tua kan, 20 tahun lebih tua daripada kita akan panggil makcik ataupun aunty ataupun pakcik. Okay, bila kita panggil dengan gelaran-gelaran macam tu, dia lebih selesa. Tapi kalau orang lelaki biasanya dia selesa. Kalau kadang tuan, okey dia rasa. Ada setengah orang, bila kita panggil tuan, dia akan rasa macam, oh seronok. Oh panggil tuan kan. Ada setengah orang, dia rasa tak seronok. Dia cakap, tak payah tak panggil tuan lah. Panggil nama je. So jadi kita ikut dia lah. So bila kita panggil dengan bahasa macam tu, dia akan rasa lebih relax. Dia akan rasa lebih dekat dengan kita. So nampak je simple, tapi ini teknik yang kami gunakan dah lama dan sangat efektif. Cepat dimesra. Hai, Assalamualaikum. Saya dah memang anda sekejap. Kalau anda tengah nak upgrade teknik closing, nak naikkan jualan anda ke tahap yang lebih tinggi, saya nak kongsi mindset, strategi dan teknik saya dalam e-book Pakar Closing yang bantu saya jana jualan 6 angka sebulan. Jadi anda akan dapatkan bersama bonus yang bernilai RM129 dan ada lagi beberapa bonus lain yang anda akan dapat, dan insyaAllah dia akan bantu untuk naikkan jualan anda. Anda akan faham macam mana nak closing lepas ni. Jadi dah dapatkan simple sahaja. Anda klik link di bahagian description ataupun klik link di bahagian bio. Bye. Okay, yang kedua ialah macam mana kita psikologi dia lah dengan kita gunakan teknik audio. Kan bila closing kita dah guna poster, kita dah guna teks kan. Audio dia akan, pelanggan akan rasa lebih pertama dia akan rasa kita ni lebih bersungguh dengan dia. Kita ni lebih bersungguh. Sebab kita cuba gunakan medium yang lebih baik daripada teks. Dia teks, audio, video lah. Tapi kadang video ni lah nak hantar video, nanti banyak pula pakai memori kan. Dia pun nak buka pun kena download dulu. Tu audio okey. Jadi bila kita bercakap audio, kita bercakap bahasa dia lah. Contoh macam, okey pakcik, boleh tahu pakcik berapa lama dah ada masalah ni? Apa makcik dah cuba sebelum ni kan. Jadi bila kita bercerita gunakan audio, dia akan rasa lebih orang kata, dia akan hubungan antara pembeli dengan penjual tu dia makin dekat. Dia rasa macam adik-adik kalau kita muda. Kalau kita tua, kita rasa macam akak-akak. Kita lah akak, dia lah adik. Kalau dah lagi tua, dia akan rasa kita ni mak-mak, anak-anak lah, label anak-anak. So jadi benda ni mainkan peranan penting. Okay, dan yang ketiga ialah teknik kita nak bagi harga. Okay. Kalau sebelum ni you bagi satu harga saja, jadi dia tak boleh nak buat pilihan. Okay. Dia mungkin ada lebih duit, tapi dia tak ada pilihan. Dia kalau satu harga tu tinggi, dia mungkin ada kurang bajet, tapi dia tak ada pilihan lain. Jadi cadangan saya bagi lebih pada satu harga. You boleh bagi 2, 3 ataupun lebih harga. Ada kadang saya bagi 3 pilihan harga, kadang saya bagi 4 ke 5 pilihan harga. Okay. So macam mana nak seruturkan harga ni, macam mana nak orang kata nak naikkan orang kata kemesraan dengan pelanggan. Okay, nak belajar lebih, anda boleh dapatkan e-book Pakar Closing yang ada bonus eksklusif training dalam 1 jam lebih, 10 masalah closing utama dekat Malaysia, dan boleh klik link di bawah untuk dapatkan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.